Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tazkirah pendek okay, hari ni kita nak ingat sekejap tentang ibadah sa'i. Okey, ramai ingat sa'i tu sekadar berjalan 7 kali antara Safa dan Marwah kan. Tapi sebenarnya sa'i itu adalah rakaman sejarah hidup seorang ibu, seorang isteri dan seorang wanita yang bernama Hajar. Okey, bayangkan keadaan dia, Siti Hajar itulah, Nabi Ibrahim tinggalkan dia dan anak kecil Ismail di lembah Mekah. Waktu tu tak ada air, tak ada pokok, tak ada manusia, matahari terik, anak menangis kehausan. Apa yang Hajar buat? Dia tak duduk menangis dan tunggu mati. Dia bangun, sahabat-sahabat. Dia berlari dari Safa ke Marwah ulang 7 kali. Okey. Mengapa ataupun kenapa Allah abadikan perbuatan ni jadi rukun umrah dan haji sampai hari kiamat? Pertama, sa'i ajar kita tentang erti tawakal yang sebenar. Tawakal bukan duduk diam dan cakap, aku serahlah pada Allah. Tapi tawakal Hajar adalah dia dah habis usaha, baru dia serah. Tu beza Dia yakin kalau Allah yang perintah Nabi Ibrahim tinggalkan dia di sini, maka Allah tak akan sia-siakan dia. Tak macam kita hari ni selalunya terbalik. Ada masalah sikit terus putus asa. Tak nak dah usaha dah. Atau usaha dah gila-gila dah tapi tak nak doa. Ataupun tak ada doa langsung. Hajar ajar kita ikat unta dulu baru kita tawakal. Nampak tak perbezaan kita dengan wanita hebat yang bernama Hajar. Kedua, sa'i ajar kita jangan pandang rendah pada usaha yang kecil. Hajar berlari antara 2 bukit dalam keadaan dia sangat lemah, lapar dan takut. Tapi usaha itulah asbab keluarnya air Zam-Zam, air yang sampai hari ini diminum jutaan manusia. Kadang-kala kita rasa usaha kita tu kecil sangat, tak memberi kesan kan. Tapi di sisi Allah, satu langkah ikhlas kita dinilai besar. Mungkin dakwah kita yang sikit dekat anak, apa lagi, mungkin tolong jiran, angkat barang, apa lagi, sabar dengan pasangan.